Siapa-siapa? Tak ada. Sekarang ni kita memang tak ada bias Tak ada bias. Okay, tapi anda boleh tengok di kaca TV siapa pun sila tengok di skrin. Saya akan zoom in muka anda. Cuba tengok di skrin. Anda lah sebagai pemenang yang kami pilih pada malam ini. Okey, dia macam ni. Kalau anda tengok dekat skrin terhenti rupa anda sahaja di situ, maka andalah pemenangnya. Music please. Sebentar. Okey, kita zoom. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh anggota SAJ kerana menggunakan perkhidmatan event Suria Bantanjak. Ya, betul. Dan kami mohon ampun maaf juga sekiranya ada kekurangan keselesaan dari segi suhu dalam bilik ni. Suhu, dia kena ketebalkan lagi sikit kesejukan. Ya, kena semua ubat. Baiklah, itu saja. Okey, kita boleh kasih lagu rancak sikit, lagu raya rancak sikit. Dia sempat lagi cakap soto ubat yang main. Okey, baiklah. Dah bersedia semua? Dah. Senyum. Tengok siapa yang keluar kat layar TV. Okey, tolong bantu saya buka lagu raya sikit. Mana lah tahu muka saya terkeluar. Tak ada, kau memang luar carta terus. Luar carta. Bukan kau dah kata-kata kat kota tinggi. Okey, baiklah. Bersedia. Senyum. Kita tengok ada lagu serumpun ni. Lagu serumpun baik. Okey, abang mulakan. 1 2 1 2. Bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Tengok kat layar skrin siapakah yang memenangi. Untuk lelaki dulu Bang Tanjak. Kita tengok untuk kategori lelaki dulu Lelaki dahulu untuk single. Kita tengok siapakah yang akan muncul di layar skrin TV kita. Jangan lari seram. Wow. Pandang sini. Itulah dia pemenang. Beri tepukan. Wow, ini dia pemenang kita. Siapa nama ni? Razin, ni kau tu, ya Allah. Okey, diminta untuk ke hadapan ke pentas utama. Tengok Abang Tanjak begitu teliti sekali mencari dan terus mencari. Kita telah pun berjumpa. Abang Tanjak dia cari yang sama color je. Dia cari sama color je. Wow, ledel lah kamu. Kalau kita tengok dia kemas tau. Sebenarnya saya suka kemasan dia. Dengan syapal dia lengkap lah, itulah. Tak semestinya color pakai Tanjak dengan saya. Tapi tak apa, semua cantik, semua handsome. Terima kasih. Cap. Okay, let's go, Cap. Okay, bila sikit kamera. Baik. Nak nyanyi ke? Tak apa terus. Tak apa terus kata dia. Hai, baik, nampaknya hadiah yang abang bagi ni tidur lena lah. Tahniah itu. Dia bukan setakat handsome dia hari ni. Suara pun sedap tadi bang. Dia nyanyi tadi ya? Ya betul bang. Nasib baik. Okey, baiklah kita teruskan dengan pencarian seterusnya untuk wanita. Yes. Deng laju lari sikit sana. Kita cari. Wow, senyum. Agak perasan lawa dia lah mungkin Ini bukan. Toleh. Puan Siti. Saya tak tahulah, bukan saya nak bias dia, tapi saya rasa dia perhatian dia masuk memang. Ya, saya nampak wanita terakhir yang paling jelita untuk malam ni. Betul tak? Dia terakhir jelita, dah saya jangan dia terakhir raya hari ni tahun ni. Okay, dipersilakan untuk mengambil hadiah. Kita nak tengok dapat lena tak malam ni. Aduh hai Abang Tanjak ni. Tak, dia sanggup bermodal tau dengan make up dia. Ya, tahniah dia. Apalah, rezeki dia lah sebenarnya. Rezeki dia. Ya Allah, hai. Dia taklah lawa mana pun. Kan? Tapi rezeki. Paling cantik untuk malam ni Puan Siti. Beri tepukan untuk Puan Siti.
Okey, lagi kita nak cari untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak saya rasa ya Allah ya Tuhanku masya-Allah. Ya Allah, semuanya comel-comel sebenarnya. Cute semua kan. Tapi apakah daya saya peruntukkan hanya 2 saja. Okey, boleh. Okey, Aisyah bantu saya sini. Saya pun macam nampak. Kategori lelaki dulu ke perempuan dulu? Okey. Anak perempuan dulu ke lelaki? Kita cari lelaki dulu. Lelaki dulu. Untuk anak-anak lelaki, senyum sayang, mana ni? Tak cari sampai belakang, abang kena cari sampai belakang bang. Penat yang belakang tu duduk jauh. Senyum adik-adik, senyum. Kita tengok siapa yang pakaian menepati untuk malam ni. Memang semuanya sebenarnya cantik malam ni. Tapi lah, mata abang tanjak kan. Lain kali pakai baju sama abang tanjak. Mana tahu rezeki? Betul tak? Ada, jumpa tak abang tanjak? Cuba tengok kat layar skrin. Wow, betul ke tu? Adik. Itu bapak. Mana nak cari adik mana ni? Terus start terus. Sebab tadi abang fokus pada ayah. Tak, dia di sebalik ayah ya. Tak apa, adik tu, yang cute ni. Semua dah tahu dah adik yang cute ni. Sini sayang. Alah Syomel. Sini. Sini yang lelaki tu yang boy tu. Cepatlah. Zoom. Semua dah kena pasti. Tengoklah kat skrin. Wah, tepuklah. Bertancak adik kita. Okey. Boleh ambil hadiah. Sayang, mana wakil ibu? Ibu ke? Ibu hilang. Anak siapa ni nak bawa balik ni? Itu dia ibu dia. Abangnya pun handsome. Okey, baiklah, dijemput untuk mengambil hadiah. Okey. Memang comel bang. Sini, satu sini. Adik pun pandai ikut abang tanjak juga, pakai tanjak. Nak menang pakai tanjak. Tidak, tapi daripada awal dia tak pernah buka tanjak dia. Ya. Biasa budak topi pun tak selesa. Betul. Tapi ni ya Allah comelnya ya Allah. Okey, tahniah diucapkan untuk adik kita. Wow, tepuklah untuk adik. Okey, tahniah kepada adik kita tu, adik tanjak. Kalau ni abang tanjak, ni adik tanjak. Okey. Okey, seterusnya kita nak cari yang perempuan. Adik-adik yang perempuan pula. Okey. Bergambar. Okey, boleh gambar. Oh, boleh. Menjelang lagi, kita berkumpul lagi, bergembira hari raya. Raya menjelang lagi, sekali last call tu anak wanita. Kita nak cari untuk adik-adik perempuan pula. Mana dia yang comel-comel ni? Lambai-lambai sikit. Mana adik perempuan? Lambai-lambai sikit. Cuba tengok kat layar TV sana. Tu dia adik kita. Ya Allah, cantiknya. Itu pemenangnya abang tanjak. Sayang, cantiknya sayang. Ya Allah, tengok ni, mak dah dapat, anak dah dapat. Tak ada bias, tak ada. Okey, tahniah untuk adik kita. Pandai abang tanjak ya. Anak dia kan? Ya, betul. Apa? Okay, selepas ni untuk family. Mana dia family yang betul-betul sedondon? Okey, tahniah diucapkan untuk adik kita. Wah, cantiknya. Tahniah diucapkan kepada semua. Dan kita ada satu lagi. Satu lagi untuk family. Satu lagi.
untuk a family. Untuk family. Di mana family yang paling menyelah lah Yang sedondon. Yang sedondon, yang menyelah. Yang menyelah, yang mana abang nak sila ambil tempat duduk ya. Sila duduk di tempat anda. Cuba tengok Kak Laya TV. Raya menjelang lagi, kita berkumpul lagi, bergembira hahaha hari raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali, bergembira hahaha hari raya. Tengok bergembira hahaha. Itu dia pasukan biru. Wow. Abang nak pesan. Indah. Jemput semua untuk bergambar. Ya, family warna biru. Family kita satu minta saja. family baju biru semua. Betul, menyelah kan? Menyerlah memang. Ya betul. Pandai Tengok dengan beg dia pun laki dia bawa. Sebenarnya kalau ikutkan semua menyerlah untuk malam ni Abang Tanjak. Tapi yelah kata orang rezeki tu. Sebenarnya dah ramai yang balik. Rezeki mata Abang Tanjak juga. Okey, dipersilakan family untuk bergambar dan mengambil hadiah. Dia tak ada hadiah tau. Tapi okey, sini. Raya menjelang lagi, kita berkumpul lagi, bergembira hahaha hari raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali, bergembira hahaha hari raya. Okey. Yang ini dia memang tak ada hadiah. Okey, baik. Hadiah dia dekat luar. Dekat luar? Dekat luar, dia kena cari sendiri. Ada apa tu kat luar tu? Alamak, seram je. Okey, ni untuk abang. Wah! Amin. Membawa penawang tunai RM100. Tepuklah untuk family. Saya tak sambung. Sama. Betul-betul terkejut dan mengejut. Okey, nanti apa perasaan kita nak tanya sebentar saja lagi. Tengok kamera bang. Okey. Abang Tanjak, saya pun nak lebih tau. Wow, ini dia family kita untuk malam ni. Okey, kata orang tu apa perasaan? Ini baju pilihan isteri ke anak-anak? Kalau lelaki ni nama isteri lah pilihannya, yang baju. Kita nak lari kepada isterinya lah. Oh, bayar je. Okey, macam mana puan, nama siapa ni? Ana cantik lah baju biru. Saya sebenarnya tak berapa minat biru, tapi tengok malam ni lawa biru. Okey, macam mana, apa perasaan? Happy. Happy dapat berbelanja RM100 pun alhamdulillah, syukur kan? Terima kasih. Kasih ucapan? Selamat Hari Raya. Mau saya batin pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua untuk malam ni pemenang-pemenang. Baiklah. Okey, baiklah, majlis kita telah pun sampai ke penghujungnya. Pihak majlis mohon mengambil kesempatan waktu ini untuk pengunjung ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam merastikan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri dapat dilangsungkan dengan meriahnya. Segala salah dan silap daripada saya, Ida Farida, sepanjang mengacarakan majlis untuk hari ini, harap dimaafi. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Tepuk untuk anda. Okey, kita buka segmen karaoke. Pada siapa-siapa yang nak menyanyi boleh menyanyi ya. Mana tahu rasa-rasa nak menyanyi sebelum balik ni, tak payah pergi singgah karaoke mana-mana, okey? Kita sudah berpuasa, tiba masa untuk kita meraihkannya. Walau baju langsir pakai